dia jajan limbuknya engkau ke long Rasulullah. Rupanya ke pertama ilmu hikmah sehingga Nabi cukup buat kebaca Al-Quran. Dua draw ke perang kita membaca bab mukadimah kita Johar Maknun. Dua draw urung taga yang pasih bacaan dengan dad, yaitu Rasulullah sira, malaikat Jibril sira. Cukup ru. Wal belah ming. Nabi waktu baca walad dhalim bekah dua lidah, sitawa tiblah kena menggaru, tiblah kena menggaru cukup punuh. Walad dhalim. Punuh bacaan dad Nabi. Ru. Ni tanya orang tua harus boleh. Pulang kaji kemetik lagi vario hanaligo. Kemetik anali manual. Yang tak pura walad dhal cukup payah ru. Habis tak ada pura. Walad solim. Yang tapi hanaruh satu bayang nahum tu. Ada imam. Yang nepu paradana dengar. Ina bapi ha? Tajwid nan ha? Tu pakai labi yang terpupah Fatihah tengok kiban je kiban tu. Poso ko dia ku long je. Yang nejak sarang tan. Yang kerja tan tok buat cukup maju. Untuk hai dah semua leo kampungnya mengantar tak tok buat. Nyon langkah haju berarti minggu ku nya Bandung kutai Fatihah. Yang hanja ku support engkau cangkui. Ya tak aku. Lagi ada pakat tok buat Yohana pun jak je buat. Hai aku ajak baiklah naruh Fatihah. Hai bawa aku malai dengan lego naruh Fatihah. Malai nganggo dengan Allah ana malai. Yang kerja menyebut tajwid di urung, tauhid di urung. Buat fiqh tak urung Tuhan rasa yang nak doh jali. Gejawab ke dia ayat wa geduk rumah hai tim tengok tu. Ikut nyampu nyung hana ga upah ni. Mata ngemu kakabo megeduk tu. Hitung kui dia kau yang kerja ke. Pak dengku tu menaja nak tak mata ke. Yang putra yang mencupai damnya. Yang tambo abu dok ko pakai dengku ke. Pak je dengku. Yang ke wateh hana pah mata ka gejawab bun. Kadang-kadang geduk sampai dengku lah menyambah nak agak mata ke. Pak apa lah nak kok sebab. Pak dengku ke. Baik lagi nyan. Ini alhamdulillah jemaah orang Jawa eh. Bo. Anam tu oh ke jemaah. Alhamdulillah berjemaah-jemaah man Jawa. Ini waktu ketika nak buat imlasah ini nak pegak pengumuman. Bak melasah. Nya yang baik li. Kecil hau le no. Nak kejap. Ibu kecil nak hadir. Lepas tu amanah long juga. Baik li pegak-pegak pengumuman buat imlasah. Malai tu pemalam nak buat. Ya, hanam pemalam. Hati hana apa nak pengelong. Malam tu kadar. Malam Rabu. Malam Minggu. Kau yang beragam. Malam burina. Lagi yang cid. Jadi masing-masing jaga dah. Uragam pajak malam Minggu. Baiklah pegak pengumuman. Jamaah malam Minggu kena anjur maghrib. Punya betul-betul sayang ke Rasulullah. Sayang ke agama. Sayang ke Nabi. Sayang ke agama. Nabi selalu berpetutuk jamaah baik tinggal itu dalam peperangan Nabi nak syariatkan jamaah di saat iltihamul qital bersedagi peperangan yang semayang cu kaifa amkana baik tinggal jamaahnya malam Minggu nabut urus Sabtu yang aktivitas biasa hentikan istirahat untuk malam-malam Minggu semayang maghrib melasa atau awam suci yang mana beta pegak pemain tabenya pegak mata sago sampai malam didengar lego dipikir dia urus hana dipunyung Melasa lu lagi yang pelong dah je nak tiga melasa lu sembut aku pilih buat mana di tak urun aku hai yang ditenjak macam pada orang kan dua orang aku yang sembut di urung yang dua orang yang ketembut ilo kena pengaruh oleh ngurung ramai-ramai ilo ilo yang kuyak sembut urung dengar but nak dua orang ilo punya ketem dengar but baik dua orang tiro pijut tikan ke pijut punya udip pi buti kawatu baik tikau yu lebo nak penyung nyam nyaudim. Dia tak dengar sampai melasa. Pengumuman. Malamnya malam Rabu. Getanya masyarakat Kampung Bintah nabu di masjid lagi biasa. Tungku katrau. Nyam bina raya ke turak nayang ke lah. Hai. Pusu dia kata oi masjid getanya. Tu orang yang ke hai aku pun dengar hana agak jelas tu membom-bom tu mi. Guntur membom-bom. Tengok kerja kecil melasa. Ikutnya lelah urut bak TV rumah sakit cila ke. Biasa kena bamin. Pengumuman yang kena BLT Gampung. Langkah kena melasa laju po 2. Delak nejak kucok kelung.
Yang tengah gedok dia dengar. Geturak lah bangun. BLT nya. Nya pajang kecok Jina ju telak kajak kecok kanyan. Nyan tengah gedok gekoh siat nanti ke tambung lam. Semuanya baba hana bom-bom tu punya cucu robong takut hana kat terang ni barunya. Punya babut. Hana mesti ni kala asal nama abah bagi peng bah pun taku nya cakap orang. Tiga ga bengah kena. Bengah biasa urina yang popok 7 kali ya tanya pemang kanyan. Popok 7 bengah. Pengumuman. Bengahnya lagi biasa katanya napos jandu langsia. Yang Tuhan-Tuhan nebau melasah ngat tatimang. Na bubuh kaca hijau. Antak kurang Tuhan yang hanaki yang kacapi hae gejak lang titu ibu le cucu jihu melasah. Tok ku deh kajibuh lah ya aku cukup dokem aku. Kai buh lah timang nan 17 kilo dah habis gizi. Ira nak 17 kilo ke ketara lah gizi. Nyampak bubur kacang hijau untuk perbaikan gizi. Isah punya orang Tuhannya. Tamah saka baca bu tabu hantik sakai no. Hei nabi pun taku di kacang hijau di tamah mah bengah higa-higa kedanya nyambang kru hanaga masak. Tapi teruk kerja insya-Allah tu han patih cina pegak peman. Mun han atuk nebuh tala bak ilung nuhu jalan. Tapi punya bak bertungku kata. Hana jelas tu mi raya mah membom-bom. Nyamangak marcun lam punggung dah tak. Tak ada tu berulah lepo. Padahal punggung biraya ke bila Allah kau beta pusi raya. Kupu au taduk babut syap gap ke dia. Diuragam pelaganyan. Nyandu babut menyebit nak kerja babutnya macam ada kengkot lu lagi ke biri mulak punggung. Si jim ku semua pi lagi antan lagi tiploh hurah ke dia. Tak trip tu pepet tu. Yang kerja urung pegak pengman bak mik motoji atau mik melasah jak babut nyon ingat pegak yang pegak pengman. Baik pegak pengman kau kalah cara pegak salah ya gagap dengar. Nyon tak pegak pengman hai jak abut urung pakon salah ke pegak pengman. Kibang pegak pengman. Malamnya malam Rabu. Getanya masyarakat Kampung Bintah nabut tanya maka tatuk ke dia tinggalkan aktivitas tanya tabut malamnya si malam yang kejut ya gagap. Si malam ilmu mata Allah dari maghrib tumbuh hotel subuh jangan si malam. Tahu kena aja. Ubah pengumuman. Malamnya malam Rabu, getanya nabut di Melasa hana trip, si jum sagai but. Lu maghrib langsung but, ibang insya tapi yo. Lejak laju, hana kepiuh tungku tapi yo katanya, bah tinggal sirah ke. Ya insya-Allah kejap. Ya bak si malam but yang kena ya gop. Kepekirnya han nancan leluk mata orang ni tamam maghrib ber sampai ke dia ibang tu bah nak tahu nak nejak bab mak bah yang tuhan nejak apa hai nejak ni hubuh tala bangang ni uhu ramai-ramai belakang sayang ni lagi nejak bab pos jandu lansia nuhu waki nejak teruk ku dia pos jandu lansia bab pakah nak teruk pun nak apa sempam kadang kahana Tukuran itu yang jak baba pita yakin. Na bagian tok baba ke pedang mulai tok lagi urun tok bini hemon. Kepiah tulak kena kelam lagi hi kami menjenguk mon. Kenang rokok merah keing yang gudang garam merah kena. Hi ku tadi. Kepuliah tak. Itungku ku turah kita dari kamar sal boleh-boleh gede. Ku tadi nungku namu pom yang tu cikoknya raya tu. Ka lanjut gusurah le dengkul kampung ka lanjut letok bu dia lengan ikam na nampung ne mtike dak depu mantu ka ka nak bagah ya kina cukup muter na model ujung ke bangun jam kah napa jam lasa sang lambat ha kalau mentang pola 8 kurung 10 kah pola 8 kurung 10 kurung 3 minit awal jam kah nak jan jam kah jelah elau na yang sok dang yang sok jam mati tu aku baterai jam kah kena aku boleh lah jam kah na yang petupak jam sabe subhanallah ilong urung tumbuh mak kunci ku doa pegah ilong urinang na ilong uragam na majlis taklim hanale tumbuh 3 minggu 17 apa nak kira aja kau nak karung perumah tumbuh le maghrib sampai ibang lincah sambung ulang ku dia tempat la ilom pos ku nya sambung tempat la ilom tengok 10 kudih tengok 12 baru dia sampai bak setia 5 matang gelempang 2 naruh long tumbuh urinang bagi yang perumah gok saja aku sembut
Ilo mengatak semua perumah gok ketimbang perumah roh aku. Ada orang lagi yang cik mengatak ni ngelakau gok ketimbang ngelakau roh tu. Pada begah kau ni, nyapa kau? Ina patah ni babi kan? Babi tahu lah koron. Allah. Nama lain. Cik mengatak tak ber ngelakau gok. Ika mau tungku mengatak semua ber perumah gok. Mengapa perumah roh tu tam dawa tersebut. Pulang perumah tu malam bacut, tak turah muno ijawuk ji mude. Maka ji huri nang apabila tu habalako nyan hanjut durhaka hana istilah hajut tidak ada nya perumah malam kenapa napa lain ke perah hajut tu tiga-tiga yang kena kacau salah turah dijak bapa berjemaah-jemaah ka kembali lah pe abanyo nyo kajula nyo dengar mentang iron tu oleh ina yang jera long ina nya buta kan be otak lang perang ihsan dengan manusia hablum minan nas kiban selalu memberi yang terbaik dan selalu memberi kebaikan kepada orang lain, tidak pernah mengharapkan kebaikan dari orang lain kepadanya. Istilah bahasa Aceh nak lain macam ilong tungku menyoji gak kelong ilong gak keji menyoji brok kelong ilong brok keji yang gekem balas dendam nak balas dendam gak nak balas dendam bro. Yang kedua ilong tungku tetap brok ilong keji walaupun ji gak di kelong nyan khianat gekun igok gak ke katanya itu kabrok de gegop khianat. Yang kedua ilong tungku asai ilong tungku sampai-sampai ilong gak ilong keji walaupun ji hamai ilong itulah ihsan nyokunyo yang gepraktek oleh Nabi. Nak tahu dengar mak sejarah Nabi waktu Madinah giat semayang subuh selalu ipres Yahudi jirudah ibabah papa di Yahudinya ibabah kai kabom yai unhan ipres lewat Nabi dia berdua lewat Nabi tapi bahasa bohong Nabi giat semayang subuh truk bertentangnya hanale Yahudinya katanya yang Yahudi yang dah batilung katanya mak sahabat ke takut ya Rasul panjang ke takut nah dua urau kah tak tahu ya ke sahabat ya Rasul tip urau dah babah tera ya Rasulullah ke pun tak tahu ji bamuna ni ke deh kata oleh Nabi hai kaji lagi nyakai baik katanya apa lagi haji lu sebayang subuh berangkatlah Nabi dengan sahabat ya kunjung Yahudi sakitnya bang ketamang Nabi lah remah Yahudinya tengok-tengok baik cunggok Nabi kata haji brek brok roi mata sedih bahkan sedih orang yang sering dia ludahi orang itulah yang pertama sekali menjenguk ji sakit my laki mahabat Nabi ia pertama roi Islam diakui agama Rasul itu benar tamang Islam nyamban akhlak Rasulullah nyamanan sehingga ihsan Nabi dalam udip masyarakat aman. Nabi tinggal di kota Mekah, duduk hijrah Madinah, orang di Mekah yang cinta ke Nabi, ko hawa Nabi bergua dalam kenal. Nabi waktu geduk bahasa bawah tempat hantam pernah karu. Nabi geduk di Madinah, Nabi hana karu, bahkan orang menyenangkan dengan sebab hadir Nabi nyamban akhlak beliau. Sampai Nabi dengan permoh hantam gempakai haimak permoh Nabi pada murah. Nyo kamu no kakun dah babah anak dah dah mentabahnya nurung ya udah koi kau hang kerudah tak tunggu tu teglang terteo tu hai mak pada murah peruah Nabi pada murah peruah Nabi atau put siku tahu pegah draw na pegah peruah Nabi sebelah draw Watai udek drog Nabi wafud dua, watai wafud Nabi tinggal siku reng. Ciblah abah permoh Nabi. Nak tahu dengar berita Nabi peik melasah wak karuang permoh. Nah, kadang nah dari palsu kadang berah. Nah, hana siku ciblah abah permoh Nabi hana karuang permoh nyamban mantap. Itu yang sabah permoh tu 20 jam karuang hana merupak apalagi dua sampai kerulai musirah hantin talau. Gua lah kau kun Allah inambangan ron. Bampai tangan bocoi cu legok tangan hampir hana mo carang ro ni. Maka so kena aku dah aku tampan. Kita jauh kena aku teram tu. Ilhak permoh di permoh piawai ko taekwondo awai. Dilako gecok kau punya ponyo ko puduk kau punya pon tu. So permoh di permoh geraba au. Minta jauh kena nak takang au. Yang kinan talu lako ya ko. Ilako kau punya pon 2 meter panjang di permoh au ai no. Hang je putau ya ko. Hang je putau dilako. Han ten jimat tu ko. Pakan ya uragam ngau kan. Ia takut kena ngau baru je ke buah. Makanya hang kerja.
Yang jamu lah jamu kan. Nya jino tak poh urang ngau hanjek le ke buah. Pakon sebab urang peh bila gaya buah. Nya ke lagi tarbenan. Tampai kerja pagi si, tampai pagi si ana. Pagi si, elok hana utang ron, jak ke kurang ngau ko peh ron ke buah ron ke kabu kecil ni. Dia kecil berkata, "Iwa ni iblo ju prip." Prip. Istirahat le. Nya baru pedam. Tapi pakai dengan permoh dia cerdas cermat dengan permoh, tak cerdas cermat rumah dengan permoh tu. Wasit dan halang jam belah. Nabi hantam pernah pakai cukup lagak ni. Bahkan permoh Nabi yang paling muda sama Aisyah binti Abi Bakar. Niat umur si kurun tu masalah tengok lu ala 7 tahun gemenikah di Mekah, tapi hana hubungan dua ke mantau ubud tad. Pajang hubungan dua ke watai tok Madinah. Hak kena aku nyak. Tak punyong termom kasonanya. Ya mak lesernya so. Apa ni bangai ada yang bangai ada yang. Ini pegah tegak beti mak leser telung yo. Aduh, tu tengok suasana lagi yang kadang aku takak no tengok kai takak dah tu. Bukan mak. Aisyah paling muda perempuan Nabi. Nanti pernah Nabi kandung Aisyah? Tidak pernah. Nabi selalu memberi yang terbaik. Bahkan makan Nabi nak pernah gua mu perang. Saking rindu tan Aisyah ke Rasulullah, Nabi bang gepiyo he mentau syak geduk dia Aisyah hati lemung Nabi. Nabi hana benge gebelai oleh Aisyah li Nabi. Dia gutu ba minggu gutu ba Nabi cukup he tapi hana gepeduh dige Nabi. Selalu memberi yang terbaik kepada isteri. Aisyah lagi ken tiga berbeda nyampal laga anu kelakuan Nabi dengan isteri. Ira mak nonton lalu mulakon. Laku abang gua ya 17 abak macam. Batai gepelah baje mucak bau. Boleh dada mutinu anak le dada mandum bau dia tinggal. Batai gua ashab bibi kalian apa? Ni akhirnya omang kana wa hati long blan lalu mu kira-kira ki bang gebelai ni gemanja gemolek ke kasep na. Bagah ku keih tu. Gudeh hempak. Apa hambo kata gua. Ku keih tu. Pakon kananya lako ke Nabi Muhammad. Nabi Muhammad bagi Aisyah, ke Nabi cukup hang nak kepada gue tenang hati. Dah bakal dalam kitab Mursyidul Amin, Nabi pernah musabakah dengan Aisyah lomba lari untuk gue senang hati Aisyah. Getem laju bek karu, anak mi mantap punya laki getem laju Nabi bek karu. Kepakak belum lomba lari, mu pelung sosawai yang lepas aku menang. Getem Nabi, nak kitab Mursyidul Amin nak musabakah Nabi dengan Aisyah, pelung lari sampai Aisyah peluk ikut Nabi peluk ikut di Aisyah ke peluk nak tajam di Nabi ke peluk gelek-gelek ke pun nak lepas aku Aisyah aku gekel Aisyah ya Rasul nak peluk bertajam lek long gekel lek Rasul Aisyah betul tak ada peluk hak long lek Aisyah gelek-gelek urinang peluk mana dekat hal ragamnya burtuh peluk ni pulang pasukan lek bui. Pasukan ibu bertuh dulu nak pernah dengar tak gelek bui lepas kanya aku dengan ibu likut. Bui memangnya pu gelek long pu pelung-pelung dah dengar. Kali pau aku. Payah ikron ibu juga kah aku. Oh yang hak dengar. Adik pelung ya Rasul pelung mutajan lek long. Aisyah pada kata ada pelung hai long lek. Di sahabat nonton iku aku cukup romantis cukup harmonis Nabi dengan permoh Umar ada putun jara gekak sahabat pakan ge Nabi cukup mesra dengan permoh bak gemelek ira mana tahun melelek ngelakon tu hai nak tengok ni watai gelik dah kan parang bajaro ke nak tengok ni puan nak tengok ni di Aisyah watai gelik lako ke ya Rasul nak pelung bertajam melelek long ira nak tegelik lako di bitu abah ni bantu tu jabah duso di pulega Nabi ke abah tegelik Aisyah pada kata tak pelung hai long len ira nak tegelik lako tegelik ira ku kadang nak kutak ke nak bangai gila udang tanya kena tak lah fiat kadah pelong ka pegah tuyul paji tuyul panjang ok cak kadang nak kutak bertu Nabi ke meleleng Aisyah pura-pura ilako tanya bik gelik dia bik tadang ye kudeh ju payah kantau paspor ye kudeh walam barzah dia tu kalinya makanya baca tu mah dengar mana kan wah dengar yang jira lu hana pu lu nyo kabeh belum mulut jadi otak mah
nak penalau Aisyah nak kiban akhlak Nabi nak penalau Aisyah makan ikutnya waktu ketika gua Rasulullah tabe-tabe gepeh Nabi apa pintu hantam pernah Nabi waktu ketika gua Aisyah tidak ada di pintu selalu Aisyah gepeh apa pintu sehingga bahasa bahura Nabi awal bacut gua daripada semestinya Aisyah waktu ketika kena gua yang bagi Rasulullah kepala Rasul baru buka pintu bacut baru buka pintu bacut ya kepala Rasulullah kakak getuklah pintu bacut gemusuhan dekat pintu yang berakan sabi-sabi ke pintu gepeh Rasulullah gemak jalan Nabi gecom ge pertamang tambi lang kamba yang kerja hantam karu Nabi dengan Aisyah ira nemak waktu ketika gua laku apa ne pui ke rumah atau di belakang mus dilikut mau dilikut mau yang kerja karu tabi laku lakau tak gua kelas kadang-kadang cik kena tiungkok ina kena jalau ku dah kena cak barang dah ge permoh nak dibi kelas lain nam berulah kelas nak dibi tit 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 ke permoh bangang kaci jeng tho-tho pu pancurinya nak bangai tu pandai pancuri kelas model hai suami ni pai hai kede keturak lakau patku tu permoh nyompat Pak Tau tu apa mau dilikat mas pubut tengok kubi yang puitik ungkaut kelakau tu apa mau nulhat laju inan pak kulhat kelakau berangkapat jut ilhak lakau kepada Honda je gujak ulikat bak punyung gulhat empat cok bekai ulhat berangkapatnya cok lele mi pada pajo plastik tu pajam masa dia baru tak ada ke rumah Alhamdulillah. Anak bengeh dah kan? Anak tak tua pun bengeh dah kan? Belum ingat lah kan? Nyam anak tu mejeknya, anak tu mejek ni bakal habis dakwahnya. Anak pun nak kena anak kau habisnya. Dua anak tak hang ketabar, dah nyoh gerah nak jabak kuliah ibu dia. Bismillah. Mame masa macu tu. Ada kena pegang mata kamu kakarat. Nya udra dekat waku kan? Nanti kau lampu waku. Kembang perut dah. Wah hamil tanya orang permohon. Bokai le. Pajak masa ron ni ada ikut rumah ni peh lakawa pajak masa nanti jan. Wate ni jak pesta tu nak cok sedekah. Kan mak-mak amplok soh kero ni. Nya kan putar-putar kat tempong. Oh kerja ni lah kau budung. Temen tantu bertuh muka kapoh dengan 12 kejukuk dek perut dalam. Ni lah kau kebekir lah. Kalau kejok pen. Duduk tengah lah kau. Kapal lah tu kejok pen ke mana min. Ketua ke bos. Yang mengamuk je ke mah. Hanya rela kau peten. Yang kenyang bagu lah kau. Syak kau dah. Nya baru permoh. Mata kita beli. Kena model lah kau bangai. Ya kau permoh kena kan. Bila kau yang permoh kira kau bangai. Syak kau dah. Di permoh syak kau dah. Kepuhui lampu tamping 12. Ni anak dah kau ni ya. Lako. Ilako kau ya ke. Pandai ni wah. Kan kau kena ajuk peng kekahnya. Kau kena pandai ni wah telat. Kau pesta. Main hat ni wah pesta. Ilong ku berak kadir ku sedekah tak amplok soh ni ku bah kalau. Tak kena. Apa yang ada hai kaya aku. Tak kena. Tak pegang. Bertajam macam ni je. Pejak tajamnya. Kena tajuk lah. Mengatek lah kau. Nak trek lah kau ni. Menggeduk lah kau. Nuduk lah inang. Menggedang. Nudang lah. Nya cukup mati lah kau lagi yang model. Yang kerja waktu nuduk lah kau kan. Begitu hok elak lah kau. Lagi urung mau perang kan lah. Mau perang je waktu ekor boleh takut musuh. Yang little U takut. Baik little A kemah dada tu. Budaya ni timbak kenangan sagara dia. Little U takut je. Menanci takut lah kau tu. Mantang nu jalan syam gedang. Mantang nu dang syam geduk yang tengah baju. Betul. Mantang nu duk syam gedang. Nu budak lah geduk lah. Nu duk lah geduk hilang. Yang matilah kau. Aku jahat lagi model. Baik mana cara dia. Nya baru preh lah kau ikut rumah. Ya preh sedekah ngambuh lamplok ucap pesta lah yang barang. Buka. Rupanya di Aisyah. Waktu aku buka pintu tentana kena preh Nabi lah ke rumah. Tempatnya Nabi awal gua daripada beragon. Syak buka pintu baju. Gejenguk tu. Kapal ya Rasulullah repak tinggal ke Allah. Baku pekerja Rasul tiga ke. Katik kanan pekerja ke.
Kebuka je pintu bacut. Apa je mana kali hangnya. Puk kami kontrak. Po 12 kontrak tu. Apa jelas leo. Ke ketang pun datang ngeu. Baru buka pintu. Untuk lah macam tu. Aisyah gemutar dekat pintu. Guna pekerjaan Nabi. Di Nabi kita main kalah. Oh Aisyah dia buka pintu. Oh dekat pintu yang musam. Pasti dia pekerja lu. Nabi gedepu tapi Nabi pura-pura tidak tahu. Kejap you. Tak kenal datang pintu. Assalamualaikum ya Humairah. Humairahnya kalau kamu putih ibu dah warna merah lam putihnya. Lagi batai dia 5 kena. Aisyah watai kedika watai hana Rasul watai hana malai Rasul putih cukup lagak jernih putih. Watai trik kalau Rasul ibu dah cahaya merah kunlah Humairah. Ketika watai gejei Aisyah gejei lagi hanya gepuduk gejei Nabi gejei pada 4 Aisyah hajib oleh Nabi nyambang mesra. Aisyah malai kan tu tanda mesra Nabi dengan Aisyah. Ira nama amtu natam jejei sabau gelang lako pada 4 dan gejei gejei lako nah pajarnya awal you know Nabi jejei le bagi patah pejei tanya syak tak perlu geremak lako ho gelah long puduk yang minta hal lain tu beda je kena kau kuana hanjur je pakai iran batuk tapi sei hanjur kena model-model lako yang batuk yang tek tiga batuk gerudang punya lengo bong teng di batuk biar dia ni kubu iyo kubu le batuk Nabi hantar Aisyah hantar telak bagi dia je. Adi Humairah nyo makan itanya payah benar bahasa mesra kelako dilako payah benar masa bahasa mesra ke perumo yang geyu ke harmonisan baik wate rayu perumo hogok cukup jarang tu teku tang cukup lagak bungong yang 4 tabor yang perumo horo guna perumo hogok gerayu bit mutra tu nya ketak doa rayu ketak lagak 4 tabor bungong janda bolong mirinong tidaknya bikat geteh nak pengurusannya manduak tak tepat ngam perumoh ro merayu deh lagi Nabi dengan Aisyah pakai kata-kata kemesraan di Aisyah nak pernah tiga waktu ketika gua Rasul ke bangun baiklah boh Quran berjalan sudah pulang Aisyah gekeng kelako Quran berjalan di Nabi Muhammad gekeng ke Aisyah ya Humairah wahai urinang kulit putih menjampu merah waktu gua ucapkan ya Humairah li Rasulullah Aisyah malai gede ira ne mak nak tunggu puja le lako te gua lako dah nyoka ke mau jaga ke puja brek-brok ruk mata nya pulang model permo-permo geraya makanan bacu kan badan kesehat bulat lagi tamai masjid nya bago lako ke surah aju ha ke mata giling nya mangak kelam belang dah cacah nya boneng permo ha ka mata kro macam tu man ke puja nah man jaga ke puja ro imata ti brek-brok di Aisyah waktu puja ilako lagi ada puduk batai pada dalam set lepi ya Humairah maka ada puja tu lako ira nama nak kata-kata kemesraan ke suami sono ke biasa ke lako buah hati kan puji buah punggung benar baik urina lah dia hana ada ngalako kelako gohoinan hai nak pura ke banglah lu pandai banglah lako ke Abdullah nan be hoi banglah bagok tatanya lintu dapat urung turu lintu tanya tahulah dengan masa kemesraan nana raja long musa rajanya hana kesebayang tak mahu cuti nana raja Fir'aun long benarlah katanya enggak anjurkanlah kitanya benar kemesraannya ya Humairah assalamualaikum ya Humairah Siti Aisyah geduk di pintu dan gemutu bedu gerong-gerong Waalaikumsalam Assalamualaikum ya Aisyah Waalaikumsalam. Oh, kali Aisyah beraka mati lewat sabai perheloi ke rumah. Pakan rohnya pintu tu aja. Goyah nak buka hanai perheloi. Pu tengok di dalam gambar ada dapur dengan magun. Nabi gedepu di pintu Aisyah pura-pura tidak tahu. Ke bi Allah baku buka ke pintu ku tamang ngaju pun dalek kana bengas Aisyah. Syah buka pintu. Getamang Nabi lepas dalam. Getuk pintu, bagetuk pintunya gedepi Aisyah di ke pintu. Gepu kejut Nabi Muhammad. Nya dia Rasul.
Hai perkejut draw ni di Nabi Aisyah ke perkejut Nabi. Padahal Nabi cik mutu kejut kita kawai ke depu. Tapi demi nak senang hati permoh ke, Nabi ke perkejut draw ke. La ilaha illallah putar pegak pun Aisyah. Gara ada jantung ke dek. Anak Rasulullah tak kejut dah bukan dah kejut. Baik dia kata apa? Jut ni rumah halo ya Rasul. Gat Aisyah nafu. Mat ajwa ajar Aisyah. Ke lagu ajar Nabi ke mak Aisyah. Ke pertama Nabi langkang ba nyamban mesra. Mesra draw nama. Ilikut pintu nama som. Guti me lelako. Kira-kira putra kejadian. Yang kelagi orang ni fikir mana le fikir lelong. Hana batin citeh ni. Ya kadang-kadang nanti tu tinggal nanti ku citeh juga kadang tinggal cit lagi dengku nyam pegah. Ati wali dakwah na wo ju rumah kamu agam biasa na pro lah pakai kopi tinggal jam tu ah. Yang na wo ju de musom de ke pintunya ku citeh lagi Nabi Aisyah nak mesra kate kan aku mayang-mayang. Mantu ke bancaran de pula ko kena kadang-kadang nanti Honda buruk jamu hana ke bawah ke wo kata tanda tu Honda. Tadi orang punya lako tu jamu na ciri khas roy. Ada Honda Itel di kampung Honda kau nyam taboh yang modelnya. Itanda aja tahu. Pulang gua Honda Vespa jamun. Nanti ingat Honda Vespa jamun? Itu tinggal ada nya Honda Polo Murno. Bago lako Honda Vespa jamu Honda Vespa yang kena pokar kaki kang plastik Gua Honda. Rồi ke rumah di Hondanya bibit lon. Kepada tempang dua tinggal ni. Nyo kagua buah hati lom baku pekerja ketiga. Gerak nak buka pintu baju. Ni musuh dekat pintu. Dia bayang dah ni. Tinggal lah kau yang tho yang dekat pintu. Aku badan lagi badan mana mi sang. Oh, ya pergi lagi Nabi dengan Aisyah. Ya perkejut. Jih Nabi. Ya okey habis. Bisa aja lah kau. Di rumah tengok kancang-kancang satu pertama tu bang aku bekerja. Di lakor kerja aju kecingklak kerja. Kira-kira alhamdulillah dia kena tuak pintu mengecok can lagi urung perlu lomba lari. Guru dam ketulak pintu. Rumah mu tipek lah baca dastur. Nyai ego-ego bak lur kena aju. Yang kerja nak putar dekat. Di Aisyah ke pekerja lakor hati bahagia. Itanya udah pekerja lakor meninggal tu. Pakan karena akhlak anaga. Ada menampi di uragam, kena minta sabah tu cilang permoh kena model-modelnya uragam. Mu permoh pun hai ke tunang. Kagak tamah sabah tu. Lo ikut Nabi pun kena pegah ikut Nabi. Nabi tidak pernah ada permoh yang gemkawin gara-gara nafsu mandum ada Allah yu mekawin sampai Maria Kubutiyah yang lematan lami. Kan cari Maria Kubutiyah ita murung ok gerting. Ni baca lagi tak jawab-jawab ke jawahir. Giyuk mekawin le Allah ngalami Maria Kubutiyah. Pakan karena goyangan iman Maria Kubutiyah hana mantap le. Getegol le Allah Nabi Muhammad mekawin le gatang Maria Kubutiyah. Pakan imannya sudah goyang. Gemekawin Nabi dengan Maria mantap teraih iman. Kan karena do Nabi nafsu gemekawin bukan, tapi karena Allah yang yu mekawin. Sehingga anak Nabi tujuh buah, mantu tujuh buah anak Nabi yang seluruhnya lahir bak Khadijah kecuali Sabah yaitu Ibrahim lahir bak Maria. Itu yang dalam kau mandung nak sukan Allah yu. Tabah permoh nan canang kau yang tabah tu. Yang permohnya duduk tro udip. Tamah tabah tu, du habis. Hai mak ada yang bak dah ni. Yang biasa ada uragam pu dua buah permoh, pu tabah permoh. Baik jauh kau yang melakukan kau yang tabah tu lah kau nak kemah. Sini kalian uragam, so yang duduk ke tabah permoh dengan dua buah permoh. Dua buah kau yang duduk. Ada uragan tinggalnya karena permoh dua buah sang raya badan ku terompul mabuk laju. Rupa nah. Kena test juga. Dalam kawinnya pada permoh dua buah jauh. Yang dua jungai tangan kayu tangan budak-budak hadang. Dua permoh tu ha. Tu kunau dalam bandar silak sangat di meja taputan. Kedai permoh pun. Anak kamagun. Tu permoh tu ha. Okey ni wak kedai. Tebik lah kau gaya tangan kayu hulang gejak permoh kedua. Gesilak sangat tu dia ke sapu hutan lau. Kata yang lau, anak kamu kah? Kau pakai ni wak kenan. Dah lah kau gedang majalah bersurat tu. Haku wow. Itu bik permoh tu lalam bardah ni wow. Pakar anak agak akhlak. Katanya ikuti jejak-jejak akhlak Rasulullah. Pakiban akhlak beliau
ngan masyarakat aman, ngan perumah tentram, ngan anak kenyaman, sehingga kehidupan beliau penuh dengan keceriaan bagi orang lain, penuh kegembiraan bagi orang lain, penuh dengan petunjuk bagi orang lain, sehingga Rasulullah itu diabadikan dalam Al-Quran sampai akhlaknya pun oleh Allah God. Wa innaka la'ala khuluqin azim, sungguh ada pada dirimu Muhammad suri toladan yang amat agung, sehingga sampo onohat Rasul kahanalin wa Allah, beliau diakui sebagai pemimpin yang berhasil membawa umat, pemimpin yang berhasil membawa agama dalam